Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu sekali lagi. Jadi kita dalam tajuk al-malabis, iaitu pakaian, yang ini bahagian ketiga yang terakhir lah untuk siri pakaian ni. InsyaAllah kita akan lihat contoh-contoh ayat atau frasa yang kita boleh buat untuk topik untuk tajuk pakaian ni, al-malabis ni. Jadi contohnya kita boleh buat nombor satu. Hal hadza qamisun? Hal hadza qamisun? Bermakna adakah ini kemeja? Adakah ini kemeja? Jadi dia boleh tanya dengan soalan ni, dan jawab dia na'am hadza qamisun. Na'am hadza qamisun. Ya, ini kemeja. Ya, ini kemeja. Hal hadza qamisun? Adakah ini kemeja? Jawab dia na'am hadza qamisun. Ya, ini kemeja. Seterusnya yang kedua, kita boleh lihat kepada soalan ni, hal zalika qamisun? Hal zalika qamisun? Adakah itu baju kemeja? Adakah itu baju kemeja? Jawab dia la, zalika fustanun. La, zalika fustanun. Tidak, itu gaun. Tidak, itu gaun. Seterusnya yang ketiga, hal hadha hizaun? Hal hadha hizaun? Adakah ini kasut? Adakah ini kasut? Jawabnya la, hadha mindilun. La, hadha mindilun. Tidak, ini sapu tangan. Tidak, ini sapu tangan. Seterusnya yang keempat, hal zalika jawrabun? Hal zalika jawrabun? Adakah itu stokin? Adakah itu stokin? Jawabnya na'am zalika jawrabun. Na'am zalika jawrabun. Ya, itu stokin. Ya, itu stokin. Yang kelima, ainal hiza'u? Ainal hiza'u? Di manakah kasut? Di manakah kasut, atau di manakah kasut tersebut, ataupun di manakah kasut itu? Jadi jawabnya hadza hiza'un. Hadza hiza'un. Ini kasut. Ini kasut. Seterusnya yang keenam, ainal bantalunu? Ainal bantalunu? Di manakah seluar panjang? Di manakah seluar panjang? Jadi jawabnya zalika bantalunun. Zalika bantalunun. Itu seluar panjang. Itu seluar panjang. Yang ketujuh, ainal hizamu? Ainal hizamu? Di manakah tali pinggang? Di manakah tali pinggang? Jawabnya hadza hizamun. Hadza hizamun. Ini tali pinggang. Ini tali pinggang. Seterusnya ke-8, hal tilka qalan suwatun? Hal tilka qalan suwatun? Adakah itu songkok? Adakah itu songkok? Jawabnya la, tilka nazzaratun. La, tilka nazzaratun. Tidak, itu cermin mata. Tidak, itu cermin mata. Yang kesembilan, hal zalika khimarun? Hal zalika khimarun? Adakah itu tudung? Adakah itu tudung? Jawabnya na'am zalika khimarun. Na'am zalika khimarun. Ya, itu tudung. Ya, itu tudung. Yang terakhir kita boleh kata hal hazihi qalan suwatun? Hal hazihi qalan suwatun? Adakah ini songkok? Adakah ini songkok? Na'am hazihi qalan suwatun. Na'am hazihi qalan suwatun. Ya, ini songkok. Ya, ini songkok. Baik, itu sahaja untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Jika tuan-tuan puan-puan suka kepada video ni, boleh like dan share seluas-luasnya, dan juga boleh beri sumbangan kepada kami di Albi Koi Training Center
untuk sebagai sokongan kepada kami untuk meneruskan projek ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.